saya pun selalu beri cikgu saya. Cikgu saya kita buat ambil masa sikit lah. Saya tak boleh langsung pasal depan itu orang ada program untuk berkelompok kan. Tapi kan lebih keluar kan. Betul. Kadang-kadang saya hanya Raket ni dia senang je kalau kita nak mengadakan dia. Kalau kita nak memadas dia. Kalau pada hos dia ada 3 cara dan pada tongket dia ada satu je lah. Okey, apa beritahu dulu kalau tongket kalau dia bocor pada dia. Okey, boleh. Lepas tu pergi kedai juga baru. Jangan berhenti pula. Siapa kat rumah masak? Ramai tak masak beli je. Cikgu siapa yang masak kat rumah? Tak dia masak ah. Semua beli. Oi, bagus ni. Cik Kentin. Kita tujukan ni terutama pada cikgu lah yang selalu masak kat rumah, Cik Kentin yang masak kat rumah dan sekolah. Okey, cara dia. Okey, saya tunjukkan Boleh? Abang laju sikit boleh? Abang ke pakcik? Kita tutup dan kita buka. Jadi dah. Okey, kita tunjukkan tengok betul-betul api dia. Nampak tak? Api atas. Bawah je. Nampak tak pun? Oh, tu saudara. Okey, nampak? Tapi abang bagi tahu abang jangan tinggal kat sini tau. Bakar rumah kan kena. Dah rumah dah bakar bukan nak tutup. Yang kedua. Okey, patah tengok. Patah kita buka kat kepala dia. Senang, mudah. Mudah A, B, C. Okey. Yang ketiga last. Kalau kita takut juga dengan api. Okey, contoh api ke bawah, kita takut. Kita buka je kepala dia. Lagi. Nah. Adik gunalah cara-cara tiga-tiga cara tu. Tapi kalau yang game tadi, tongket tadi satu cara dia kita cukup je. Kita lepaskan dia daripada udara. Faham tak? Ini abang nak panggil cikgu Cik Kentin. Okey, bagi tepuk sikit. Jat. Ayah. Tahu di sini boom. Cikgu masuk dalam mulut cikgu. Okey, ini tadi pernah tengok kan? Pasar raya dekat sekolah semua ada kan? Dekat rumah masing-masing ada tak? Ha? Ada bagus. Kalau tak ada boleh lakukan. Yang ini adalah alat gula api. Alat gula api yang jenis powder. Dia ada 3 jenis powder, kabel udang dengan
Dengan foam satu, dari 3. Dan dia ada banyak saiz. Kilo, 2 kilo, 3 kilo, 9 kilo. Okey. Jadi eloknya yang kalau dekat bangunan kita guna ni lah 9 kilo. Kalau dalam kereta kebanyakan kita guna 1 kilo je, itu dah cukup permulaan api. Jadi kita konsep pas. Okey, tengah sana tak? Ujung sana dengar tak? Syah. Sedap Syah, dia balik sini dah. Okey, ada 4 cara ya. Yang satu konsep pas, satu P ialah pull. Pull yang pertama kita tarik picu dia. Saya tarik kita pusing. Dan tarik. Yang kedua aim. Kita angkat nozzle dalam kita aim pada punca api. Yang ketiga S, squeeze. Kita tekan belakang ni untuk keluarkan dia powder dia. Yang keempat S, sweep. Dia sweep bagi meratakan pada permukaan api untuk kita melemaskan api daripada udara. Itu je cara dia. Sangat mudah. Okey, adik-adik dengar tak? Faham tak? Ada soalan tak? Best ya? Patah itu nanti duduk ramai. Okey, tengok pertama kita kena ikut arah angin. Jangan kita lawan angin, kalau lawan angin nanti ikut arah angin. Yang pertama tepi. Yang kedua aim. Kami video lagi. Bantukan kebun kita. Tinggalkan stesen kita, minta balai lain cover. Tapi kalau kita datang sekadar untuk memenuhi kita punya audit untuk keselamatan saja, dah boleh fikir sendirilah. Kalau pihak sekolah, tak semestinya murid-murid saja yang turun, kaki tangan yang turun, cikgu-cikgu yang turun, atau ada yang tak tahu saja, terpulang. Sebab kita dijemput, kita dipanggil untuk memberi taklimat keselamatan. Mungkin kalau rasa tak ada nilai daripada apa yang kita bagi, kita pulang. Kan? Okey, saya tak ada masalah. Jemput kita sampai. Penerimaan terpulang pada cikgu-cikgu semua. Tak ada murid-murid. Okey?
Ada soalan yang terakhir, kalau ada nak tanya, tak ada masalah. Soalan bukan melibatkan bomba ke, soalan melibatkan apa pun boleh. Mana saya boleh jawab, saya jawab. Daripada cikgu, daripada cikgu ada soalan? Saya lapar. Ya, adik bangun. Tak nak pakai mic? Ya. Okey, terima kasih soalan yang baik. Kalau kita berada di rumah, berlaku kebakaran, yang penting kita kena savekan diri kita dulu. Rumah tu kemudian, itu besok ada peruntukan lain. Yang penting nyawa kita, adik-adik kita yang berada dalam rumah tu. Okey, tengok kebakaran tu. Kalau katakan kebakaran tu kecil, boleh pakai air, kita padam pakai air, kadang-kadang jangan tak dengar. Bukan sekolah kita cuba tinggikan suara tu supaya kita nak benda tu boleh sampai Okey, saya sekali minta maaf. Saya terima kasih yang kerjasama yang diberikan. Okey, saya serahkan pada pihak sekolah untuk sesi pada pagi ini. Terima kasih. Hello. Okey. Okey, terima kasih. Pertama sekali terima kasih kepada pasukan bomba kerana telah banyak memberi maklumat yang bermanfaat kepada kita. Seperti yang Cik Fahmi katakan tadi, apa yang kita belajar tadi mungkin kita jarang gunakan. Tapi bila berlaku kecemasan, masa itulah info tu sangat berguna buat kita. Macam cikgu tanya kamu sebelum ni kan, rumah siapa pernah terbakar? Dapur rumah siapa pernah terbakar? Siapa yang pernah rasa baru dapat pengalaman macam mana nak buat? Kamu akan rasa panik. Terutamanya biasa kalau kat rumah kita dapur yang selalu terbakar. So satu tambahan tuan, biasanya kita boleh beli dekat TikTok benda ni ada kan? Saya selalu tengok TikTok Shopee ataupun Shopee jual benda ni, kita boleh beli letak satu dekat dapur rumah kita. Macam cikgu cakap tadi, benda dekat TikTok, benda ni kadang-kadang dah TikTok betul. Tapi untuk pengesahan tu, kadang-kadang benda tu ada daripada kirim disahkan daripada pihak sini. Benda TikTok ni banyak kan, ada beberapa pakai jenis. Cuma nak kena disahkan daripada kirim. Kita tak nak letak dekat rumah. Tahu mungkin rumah tu orang apa dia pangan dia tidur dia boleh ikut. Okey, maksudnya langkah yang paling selamat ialah kita rujuk pihak bomba, dapatkan syarikat pengedar yang betul-betul sah lah. Yang terbaik kan. Okey, jadi setakat inilah kita berada di hujung program. Jadi saya berjemput Cikgu Effendi untuk menyampaikan cenderamata kepada wakil bomba, iaitu Cik Fahmi bin Abdullah. Cikgu. Mari pula. Kita. Cikgu. Hari-hari lebih baik. Mana?